Okay, 5 hari lepas saya dah tanam rhizome halia, halia China lah yang ni kan. Lepas tu saya tengok dia dah tumbuh macam 1 inci lebih. So progress dia so far bagus dalam tanah hitam biasa. Separuh bucket lah saya letak. So saya akan pantau, lepas tu saya akan sambung video dia dengan part 2. Okay. Okay, hari tu saya tanam rhizome halia ni. Sekarang dia dah tumbuh macam dekat 3 inci lah. Pertumbuhan dia cepat. Ini tanah biasa je, yang tanah hitam macam ni. So saya tanam, just main masukkan rhizome tu, yang bahagian kecil sekali dah terus tumbuh dah. So saya rasa dalam masa 6 bulan ke 7 bulan, mungkin 6 bulan tu dapat halia muda, tapi dalam masa 8 bulan tu mungkin akan dapat halia tua lah. So dia memang tempoh dia macam tu, nak tumbuh sampai dia matang. So I fill up pot ni dia macam separuh saja dulu, sebab saya nak dia tumbuh dulu. Bila dia dah tinggi sikit, dalam macam sekaki lebih macam tu, baru saya masukkan tanah lebih tu dalam tu. So buah dia boleh lebat sikit lah, boleh banyak sikit keluar nanti. Alright, saja.